sejahtera. Masya Allah. Pertama kali, sebelum tu Zura ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Be International, kepada founder, kepada barisan mentor upline Zura, CCA Chris Bong, and Frederick Ho, DCA Pamela, DCA Fin, ECA Choini, ECA Sheryl dan ECA Celine. Tanpa mereka pasti Zura tak akan ada kat sini lah. Walaupun dengan keadaan sakit lutut ni, alhamdulillah semua tempat yang dirancang ke Beijing Zura sampai. Rasa macam tak percaya juga bila upline tanya boleh ke. Macam Kak Zura, Abang Mia cakap lah, if you think you can. So alhamdulillah Zura pegang pada benda tu, walaupun lambat tapi sampai jugalah. Jadi ni trip Zura yang kelima sepanjang Zura berada di BE. Sepatutnya Zura ada downline yang ikut sama, tapi sebab dia tak dapat cuti, dia tak di approve, so keseorangan lah. Harap next Zura boleh bawa lagi rangkaian dalam 3 orang insyaAllah. Nanti apa nak cerita Pak Zaid? Okey, Zura sebenarnya ada bisnes yang mana kita bisnes konvensional lah, tapi disebabkan kerana Zura sakit, so disebabkan kerana masalah sakit lutut ni, Zura dah bertongkat, dah nak kena operate. Tapi alhamdulillah 2 minggu pakai produk buang tongkat dan tak jadi operate lah. So Zura ingat first pergi join event Shiruto Roadshow. Masa tu walaupun hanya Zura je yang Malay, tapi upline semua Chinese, tapi diorang sangat meraihkan kedatangan Zura lah. So bila first time jumpa pun rasa macam kita ni satu family yang sangat dihargai, tak kira bangsa, tak kira agama. So walaupun masa tu keadaan sakit, tapi bila tengok semangat semua orang meraihkan kita, jadi sakit tu hilang. Jadinya bila kita tengok produk ni sangat bagus, so Zura ambil peluang ni untuk berkongsi lah, yang mana kita tahu masih ramai di luar